Bulan 2 2026 ni aku buat rombakan yang betul besar untuk bengkel aku buat first time lah kan. Sepanjang kat 10 tahun niaga bengkel ni, apa aku buat? Aku akan jadikan kata 6 cawangan. Aku akan jadikan 2 cawangan khas spesialis untuk enjin sahaja. Contohnya macam ni. Dana Garage Empire HQ ni kau nampak lah. Kita akan kumpulkan semua tenaga-tenaga pakar kita yang spesialis, yang pakar bab enjin. Ini kita kumpulkan dekat sini. Sama juga dengan Dana Garage TTDI Kajang. Dana Garage TTDI Kajang pula, sana memang banyak dengan skuter. So spesialis sana lebih kepada skuter. So apa-apa kerja job berkaitan dengan enjin, spesialis troubleshoot, semua akan dicampak ke Dana Garage TTDI Kajang yang banyak buat skuter tu. Apa jadi dengan 4 cawangan lain? Still jalan lagi macam biasa, tapi banyak fokus kepada servis biasa, dan then major service, bit offset, itu sahaja. Kalau benda-benda melibatkan troubleshoot and then overhaul engine, kita akan transfer ke HQ tempat pakar yang banyak buat bahagian engine. Sebab apa? Isu dia ya, bila kita terlampau banyak cawangan, bagus. Tapi bila sini tenaga pakar sini, pakar sini, bila aku perasan bila dah 6-7 tahun aku jalan macam ni, aku rasa macam something yang agak kurang. So kenapa why not kita buat macam service center, one stop center, kepakaran dia apa semua kat satu tempat. So apa-apa motor, contoh kau hantar motor korang kat Cawangan Serdang, and then kita akan minta izin apa semua, kita akan hantar ke HQ, and then lepas siap kita hantar ke sana balik. Ataupun korang nak terus hantar ke sini ke, macam mana terpulang hantar korang. So itu yang aku akan buat lah. Bermula bulan depan lah, 1 hari bulan kita akan buat macam tu lah untuk site Dania Garage. So untuk korang, mana yang nak hantar motor korang, boleh hantar macam biasa. Tapi kalau masalah tu melibatkan enjin apa semua, kita akan refer, kita akan hantar ke HQ bahagian specialize lah. Sebab kita dah kumpulkan tenaga pakar kita semua yang profesional, pro bab enjin, semua hantar ke setempat dah lepas ni. Tapi kalau nak ambil motor korang tu, walaupun kau hantar kat bengkel sana, bila dah siap korang ambil kat sana pun boleh juga. Tak ada masalah, terpulang hantar korang. So aku harap benda ni sampai dekat korang. Benda kita baru nak buat start pada bulan depan. Aku harap insyaAllah lah benda ni berjalan dengan lancar. Aku nampak benda ni benda yang positif sebenarnya. Habis tu pomen-pomen yang tinggal dekat bengkel yang lain tu semua yang tak pakar ke? Tak. Diorang pun still pakar juga macam biasa pun semua kan. Diorang pomen-pomen tinggal sekarang ni pomen yang strong-strong, yang agak kuat. So apa-apa masalah diorang boleh jawab, boleh buat sebenarnya. Cuma kita khususkan tempat, kumpulkan setempat one stop center. Itu yang kita buat lah sebenarnya. So untuk korang, thank you mana banyak support kita. Kita akan start jalan ni bulan depan. Untuk korang pula yang mana nak spend motor korang, nak belanja, nak baiki motor korang, ada masalah, boleh datang mana Cawangan Dania Garage. Sebab kita kempen raya kita still jalan macam biasa. Belanja minimum RM200, and then automatic kau join kita punya kempen sampai dapat duit raya sehingga RM50,000 lah. Ada duit raya mingguan, and then hujung bulan puasa nanti kita akan announce lah. Nombor 1 kita bagi cash duit raya RM10,000, nombor 2 RM5,000, nombor 3 RM3,000. Macam tahun lepas jugalah, cuma kali ni amount lagi banyak kita buat. So boleh datang mana-mana Cawangan Dania Garage, tak pun online pun boleh, tak ada masalah. So thank you mana yang support kita selama ni.